Selepas Amir disahkan mempunyai autisma, memang saya dan suami agak berat untuk terima kenyataan itu. Tambahan pula, pada waktu itu, sokongan daripada masyarakat dan informasi yang ada adalah sangat-sangat kurang. Sungguh pun begitu, kami sangat bersyukur doktor, speech therapist dan occupational therapist telah memberi penerangan dan tunjuk ajar yang betul tentang apa itu autisma. Ia bukannya penyakit, ia tidak boleh sembuh. Ia merupakan perbezaan pemprosesan maklumat di dalam otak. Tidak mungkin ia akan hilang, tetapi dengan terapi, ciri-ciri itu boleh dikurangkan agar orang-orang autisma ini juga boleh menjadi masyarakat yang produktif. Autisma juga merupakan spektrum, jadi setiap anak yang didiagnosis sebagai autisma tidak mempunyai ciri-ciri yang sama. Apabila penerangan yang tepat dan jelas diberikan, maka saya menerangkan kepada anak-anak kondisi Amir dan bagaimana kita boleh membantu Amir untuk mencapai progres yang baik. Syukur anak-anak, terutamanya kakak kepada Amir yang berusia selang setahun, bersedia untuk membantu Amir dengan cara bermain bersama-sama dan bersama-sama melakukan aktiviti terapi bersama Amir di rumah. Saya yakin kerana Amir kerap melakukan aktiviti OT dan ST di rumah bersama adik-beradik yang lain, progres Amir nampak makin positif. Ruang tamu kami kini menjadi bilik terapi dengan pelbagai peralatan yang dicadangkan oleh doktor dan OT seperti trampolin, dan kami juga mempunyai satu bahagian untuk messy play bagi membantu perkembangan sensori. Kami keluarga juga seolah-olah menjadi duta kecil untuk menerangkan kepada masyarakat apa itu autisma. Kita mulakan dengan memberi penerangan kepada keluarga terdekat, keluarga jauh, jiran, tetangga dan sahabat-sahabat agar mereka faham dan cakna situasi keluarga saya. Banyak majlis yang saya tidak dapat sertai kerana keadaan majlis itu akan membuatkan sensory overload buat Amir. Saya sangat bersyukur kerana saya dikelilingi oleh orang yang baik-baik, dari keluarga, ke jiran, ke sahabat-sahabat yang rata-rata mereka memberikan sokongan moral yang tidak berbelah bagi kepada kami sekeluarga dan memahami sangat keadaan Amir.